وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Syukur kata Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini pula dah. Saya kuliah maghrib ya. Pada subuh kali ini dapat sekali lagi sama-sama kita berkumpul di masjid kita. Dan akan kita sambunglah konsen kita daripada Fiqh Taharah, the science of purification. Di mana kita pada bab yang lalu, babun najasat, the chapter of impurities. Dan kita dah masuk pada najis yang last hari itu, najis mukhaffafah. Ya, setelah kita bincang sebelum pada itu najis mughallazah. Ya. Dan pada hari ini kita akan masuk kategori najis yang kesunya, itulah najis mutawassithah. Sekejap. Sejuk Oh, patut aircon dulu main sini. Sejuk. Apa? Dah lah hujan kat luar. Masuk-masuk aircon lagi. Kipas lagi. Oh. Itu tak apa lah. Kau marah orang lain pula. Tak tahu nak mati aircon aja. Anak tak apa, tutup pun tak apa. Baik. Itu ya. Kategori najis mutawassithah, itulah selain daripada dua najis yang di atas. Itu yang saya tulis nota saya. Pasal apa kita belajar mughallazah dulu? Pasal mughallazah tak banyak. Dan dia antara yang terpenting lah, walaupun kita kadang tak terlibat mana pun. Tapi because hukum dia tu besar, sebab tu disebut sebagai mughallaz atau mughallazah. Yang diberatkan atau yang berat lah. Ya. Kemudian mukhaffafah yang ringan. Ya, mukhaffaf ni makna ringan lah. Ya, itu pun hanya satu saja. Kalau tadi anjing dan babi, yang ini air kencing bayi lelaki lah. Ya, yang tak makan dan minum melainkan susu ibunya. Itu pun bawah 2 tahun lah. Kalau dia minum susu ibu sampai 10 tahun, 20 tahun, tak jadi. Lagi itu bukan bayi. Ya, dan khusus pada bayi lelaki lah. Menurut majoriti para ulama, termasuk standard dalam mazhab Syafi'i, walaupun ada segelintir kata termasuk bayi wanita juga. Bukan bayi wanita, wanita tu dewasa. Bayi perempuan juga. Ya. Itu pendapat minoriti yang dipegang oleh sebagian ulama, antaranya daripada mazhab Malik. Dia pun kata perempuan ni sama dengan lelaki juga. Ya. Dikiaskanlah, dikias. Baik. Dan hari ni kita nak pergi yang ketiga lah. Jadi yang dua tu faham first type and second type. Yang hari ni ialah third type. Kategori yang ketiga yang mana kita banyaklah terlibat dengannya. Di mana saya tulis di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah. Di mana saya nak mula hak bawah sekali, kencing. Patut kencing duduk atas. Macam mana saya buka bawah pula. Tapi mana-mana satu pun tak apa. Cuma kalau kita lihat, yang banyak disusun atur oleh para ulama kita dalam buku-buku fiqh mereka. Klasik baik, moden baik. Kebiasaannya akan dimulai dengan kencing. Yang disebut dalam bahasa Arab sebagai al-baul. Alif lam ba waw lam. Daripada perkataan bala ya bulu baulan. Ya. Dasar dalam bahasa Inggeris kita panggil urine lah, urine. Ya, urine of adult human. Kencing di sini merujuk kepada kencing lelaki dan wanita dewasa. Ya. Itu menurut kesepakatan para ulama ataupun ijma' lah. Kalau air kencing bayi ni ada khilaf. Ya. Ada yang kata najis, ada yang kata tidak najis. Sementara kalau dia minum hanya susu ibunya. Jadi ada libat khilaf lagi lah. Bayi lelaki baik, bayi perempuan baik. Ya. Khusus minum susu ibu lah. Tapi kalau air kencing orang dewasa, no khilaf. Tak ada khilaf. Ya. Dan saya pernah sentuh juga isu kencing ni dulu masa kita belajar bab yang kedua dalam kitab Taharah. Itulah babu
selepas buang air babu al-istinja. Betul tak? Di mana kita sebut atau belajar dulu ada adat istinja. Memang kita sebutlah kencing. Pasal istinja ni merujuk pada perbuatan menyucikan diri daripada kedua-dua najis itu, kencing dan berak. Jadi saya dah sebut dah kencing ni bagaimana. Sementara perkataan kencing atau baul tu sendiri memang ada sebut spesifikly lah. Terutama masa kita belajar. Selain daripada cara menyucikan diri daripada kencing, yang mana kita akan sentuh lagi lepas ni. Kita sebut juga adat kencing ialah duduk. Min adabi at-tabawul awil baul. Min adabi at-tabawul. Tabawul tu daripada baul lah. Ialah at-tabawulu awil baul qa'idan. Adalah antara adat-adat kencing ialah kencing secara duduk. Betul tak? Dan saya pernah baca lah khilaf ulama dalam bab tu, di mana majoriti kata duduk, berdiri ni makruh lah. Walaupun segelintir kata harus. Maksudnya kalau tanpa keuzuran tak ada masalah sama sekali. Kalau ada uzur tak apa, tak makruh. Sepakat harus. Sakit lutut tak boleh duduk contohnya. Sepakatlah. Of course lah kalau kita dalam situasi yang lain, ya. Tapi kalau tak ada apa-apa masalah, tak ada uzur apa-apa, saja nak kencing berdiri, ya. Terutama jika dirutinkan, dilazimkan, maka majoriti kata makruh. Asal kencing je berdiri, asal kencing je berdiri, asal berdiri je kencing, ya. Makruh. Tapi segelintir dia kata harus, dia kata harus. Dan saya pernah baca teks Ibn Hajar dulu, antaranya ulama besar kita yang dia kata harus. Kalau kencing sama-sama pun harus juga, tidak makruh dia kata. Pasal apa? Pasal dia kata Nabi memanglah sepanjang pengencingan baginda, mana perbuatan baginda kencing tu, dia panggil tabawul Rasulullah, duduklah, ya, al-baula anqud. Tapi dengan sebab ada beberapa kali, in few cases Nabi kencing berdiri, maka dia kata harus lah. Ya. Bila Nabi ada buat walaupun sekali-sekala, maka dia jadi harus, ya. Maka dia kata kencing berdiri itu jaiz harus lah. Ala kulli hal kita ambil pendapat majoriti, of course standard mazhab Syafi'i. Kalau boleh duduklah. Tapi kalau tak boleh duduk, berdiri. Mudah-mudahan harus, mudah-mudahan makruh juga. Cuma kalau boleh lah kalah. Tapi tidak haram lah, tidak haram sama. Mesti ada sebahagian tu ada dia nak bagi penekanan pada kencing duduk ni, baguslah. Tapi kadang dia petik daripada hadis-hadis tidak sahih. Kencing berdiri kena azab lah, kencing berdiri ni dapat macam-macam kan. Itu tak benar sama sekali, ya. Ala kulli hal lah kencing, kencing ni kalau tuan-tuan tengoklah kamu dewan, dia kata air najis yang keluar daripada kemaluan, khusus kemaluan depan lah, laki baik perempuan baik. Tak perlu definisi pun, tuan-tuan dah faham dah. Tapi yang itu yang disebut dalam kamu dewan lah. Dan dalam kamu Arab disebut macam kamu dewan juga. Kencing-kencing ni adalah ma'i'un najisun kharaja min kubulil adamiyyin. Cecair yang najis yang keluar daripada kubul anak-anak Adam. Ya. Walaupun cecair yang najis ni bukan kencing saja, tapi sebab hak banyak sekali. Betul tak? Mungkin ada keluar cecair-cecair yang lain. Tapi hak banyak keluar daripada cecair daripada kubul ataupun kemaluan depan orang lelaki dan wanita anak Adam ni lah. Tak lain tak bukan, ia adalah kencing, ya. Wisi kencing ni tuan-tuan, dan berak juga. Berak tu apa berak? Berak ni kalau tengok dalam kamu dewan dia kata tahij lah. Yang keluar daripada duur. Dalam bahasa Arab kita panggil al-ghaid. Kencing al-baul, tai al-ghaid. Dan kebiasaannya dia akan disekalikan lah. Dalam bab istinja pun sama, al-baul wal ghaid. Dalam bab najis pun sama, al-baul wal ghaid. Biasa kencing berak ni dia sekali, walaupun physically kencing lain, berak lain. Tempat keluar pun lain. Al-makhraj lil baul al-qubul, al-makhraj lil ghaid ad-dubur. Tempat keluar kubur, tempat keluar kencing kubul, tempat keluar berak atau tahid ni dubur. Lain lah kan, macam ada beza. Tapi sebab dia dalam kategori yang sama, ya, they are in the same category, jadi biasa dia sekalikan.
Dia suruh istinja lebih kurang. Cara istinja tu lebih kurang. Betul tak? Kencing boleh istinja dengan batu. Berak pun boleh istinja dengan batu. Tak bersih Ustaz. Memanglah kalau istinja dengan batu mana ada bersih 100%. Tapi kerana agama Islam ni agama yang memudahkan, tidak mahu menyusahkan manusia, jadi hak sedikit-sedikit dimaafkan. Dengan batu tak, kencing pun tak ada isu sangat lah. Tapi kalau berak kan, tak payah siapa macam basuh dengan air. 10 biji batu guna. Patutnya tonyo. Naknya tuan. Meleceh untuk kita. 3 batu je. Zap. Lempar batu habis. Tak bersih. Memanglah kalau betul memang tak bersih betul-betul tuan lah. Tapi sebab batu dia khusus untuk tempat keluar sahaja. Which kalau dia lebih daripada tempat keluar, tempat lubang dia tu tak boleh lah. Tapi kalau batu boleh. Sebab dia nak meringankan. Begitu juga dengan kenajisannya. Walaupun physically ada beza, tapi sebab hukum dia sama. Saya istinja sama, cara istinja tu lah. Sebab najis ni pun sama juga. Sebab tu dia dikategorikan dalam kategori yang sama, itulah minan najasa al-mutawassithah al-baul wal gha'i. Dalam buku-buku fiqh mana-mana pun mesti ada sebut. Daripada najis yang mutawassithah ini, yang pertengah ini, yang medium ini ialah al-baul, kencing, dan juga al-gha'i, dan juga berak. Dan tuan-tuan, di kalangan najis-najis mutawassithah yang ada, yang disepakati oleh para ulama, consensus, no khilaf, umpama kata al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah, najisum bila niza'. It is impure without niza'. Niza' ni dispute. Mana tak ada khilaf sama sekali. Takkan ada seorang ulama yang datang dia kata air kencing atau tahi ni tidak najis. No way man. Tak ada. Pasal ini ijma' yang qat'i. Yang dalam bahasa Inggeris kita panggil definitif. Memang betul-betul ijma' lah. Pasal bab najis ni dia ada dua. Satu yang dia suruh konteks ijma' lah. Satu yang betul-betul ijma'. Which is tidak ada yang betul-betul ijma'. Baik masa najis mughallazah dulu kita bincang anjing dan babi. Memanglah najis, majoriti kata najis lah. Termasuk standard mazhab Syafi'i. Tapi adakah ia ijma'? Tidak sama sekali. Anjing, ijma' ke najis? Tak. Sebagai ulama kata tidak najis. Dan sebagian kata ia hanya najis. Ia najis tapi tidak mughallazah. Masih ada sikit sebanyak perbezaan. Babi, najis ya babi? Babi lagilah dok. Najis ni babi dikiaskan di atas anjing sahaja. Which is mustahil lah babi tu nak jadi najis yang disepakati. Sebab pendekatannya pun kias sahaja. Hatta Imam Syafi'i rahimahullah, waktu ada yang lama dia kata babi tidak najis. Basuh macam najis-najis yang lain aja. Dia tidak mughallazah lah. Najis juga kan, tapi tidak mughallazah. Dan ada sebagian kata tidak najis. Mana masih ada sikit sebanyak perbezaan. Najis mukhaffafah sama juga. Ada yang kata najis. Cara basuh diringankan. Kaifiyatut tathhir muyassar. Cara kita basuh najis itu diringankan. Macam mazhab Syafi'i. Dia masih menganggap bahawa najis air kencing lah khususnya bayi lelaki yang keluar, yang tak minum susu melainkan susu ibunya ini, dia kata masih najis. Umpama kata An-Nawawi, masih najis. Lazala najisan illa an yukhaffaf kaifiyah taharati. Mereka diringankan cara suci dia. Tapi ada segelintir ulama, very minority of time, dia kata tak najis lah. Tu pasal cuci lagu tu. Kalau najis tak cuci lagu tu, main genyi. Betul tak? Tapi kita kata diringankan cara menyucikannya. Ia satu bentuk rukhsah lah yang diberi oleh agama. Seumpama rukhsah-rukhsah yang lain. Baik. Jadi masih ada khilaf tuan, mughallazah baik, mukhaffafah baik. Tapi mutawassithah, di samping ada juga yang khilaf. Ada yang kata najis, ada sebagian kata tidak najis. Macam bangkai. Kita akan sebut after this lah, next kuliah maybe. Memang majoriti kata najis, bahkan dinukilkan ijma' oleh sebagian para ulama. Termasuk Nawawi sendiri, dia kata ijma' maitah ni. Bangkai ni haiwan yang mati, al-hayawan alladhi mata bi ghairi tazkiyah syar'iyyah, yang mati tidak dengan sembelihan syarak. Bangkai lah tu. Kata-kata najis dan sebagian kata ijma' tuan. Surah Al-Maidah ayat 90 yang jelas itu. Very clear one. How clear tu najis. Ayat tu memanglah sebut najis.
Tapi pasal sebagai ulama kata dia bukan najis, haram dimakan saja. Ya. Nampak? Antaranya ulama besar Imam Asy-Syaukani rahimahullah, walaupun hanya ada few scholars, mana tak ramai lah ulama yang kata begitu. Tapi dia buat marilah penghujang pasal dia bukan ulama biasa-biasa. Jauh sekali ustaz cukir macam saya. Betul tak? Adalah penghujang dia tu, tapi masih ada khilaf tu. Bangkai dia masih ada khilaf. Makan sepakat tak boleh makan. Takkan ada orang kata bangkai boleh makan. Tapi dari sudut kenajisannya, in term of impurity, masih ada ulama yang kata tidak najis. Jadi nak kata ijma' macam mana? Ada kata tak najis. Ya. Mungkin klasikali ulama nukik ijma'. Tapi bila ulama moden kaji balik, dia tidak najis, maka dia boleh dikatakan tidak ijma' sama sekali. Boleh kita kata tak ijma' ni. Dulu-dulu ijma'. Yalah, dulu ijma'. Tapi bila dilihat balik, tak ada basis yang kuat yang mengatakan ijma'. Jadi tak sepakat. Anak nak sebut poin dia tak sepakat. Ya. Sama juga dengan darah tuan. Ya. Ada ulama kata najis, ada ulama tak kata najis. Bahkan ada ulama yang kata ijma' najis. Macam Nawawi juga, dia kata darah ni ijma' najis. Tapi dengan sebab ada ulama yang kata tidak najis. Ya. Makan sepakat tak boleh makan. Jual sepakat tak boleh jual. Darah ni tak boleh jual. Tu di hospital kita masuk darah kena bayar 1 paket sampai 1,5 paket. Ya. Katanya dia bukan jual beli darah tapi servis. Ya. Nampak? Memanglah dia cah ikut paket darah tu, tapi secara urufnya dia bukan jual beli lah. Kita tak akad darah tu. Yang kita akad keseluruhan servis yang diberikan kepada kita. Ya, hatta kalau dia cah hanya darah saja dalam ibuat, dia cah darah saja kat darah. Dia sudah merangkumi kos untuk darah tu, bukan jual beli darah tu sendiri. Kata fatwa macam tu lah, fatwa tempatan baik, fatwa negara baik. Allah Ta'ala alam. Ya. Tapi kalau makan memang tak boleh lah. Jual beli pun tak boleh. Tapi dia sudut najis, ada ulama kata najis, ada ulama kata tidak najis. Cuma bezanya kalau bangkai ni, kalau ulama klasik kata najis lah. Allah Ta'ala alam lah, saya tak dapati ulama klasik yang kata tidak najis. Mungkin ada, mungkin tidak. Pasal kita pun tidak baca semuanya. Tapi kalau darah, dulu-dulu memang ada ulama yang kata tidak najis. Yang moden ni pun ada yang kata tidak najis juga. Walaupun majoriti kata najis lah. Macam Qardawi dia kata darah tidak najis. Darah ni tak najis. Kalau betul-betul najis, apa dia? Darah haid. Itu ijma' najis lah. Dan juga darah yang banyak, yang keluar terpancu-pancu. Itu tak ijma' juga sebenarnya. Tapi majoriti kata najis. Maksud ada yang kata najis, ada yang tidak najis. Ada yang masih yang kata ijma', ada yang tidak ijma'. Masih ada benda yang khilaf lah. Nak bagi tahu poin dia, masih ada khilaf lah. Ya. Tapi kencing dan berak ni tuan, daripada lelaki dan wanita dewasa, seumpama kata ulama kita tadi, Az-Zarkashi kata la niza' al-baul wal ghaid najisan. Ya. Tidak ada pertikaian sama sekali. There is no any dispute bahawasanya air kecil lelaki dan wanita itu, yang dewasa ada dewasa, maka dia kata ada najis. Hatta Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' dia sebut dengan jelas abwalu al-adamiyyin. Dia tak sebut itu. Itu orang lain. Dia sebut baul al-adami najisun bi ijma'il muslimin. Dia kata najis anak Adam ini, dia kata air kencing anak Adam ini adalah najis bi ijma'il muslimin, secara ijma' orang Islam. Ijma' ni maksud betul-betul ijma' lah. Pasal ijma' ni ada dua tuan. Satu ijma' yang confirm, dia panggil definitive consensus, unanimous agreement, ijma' qat'i. Satu lagi ijma' yang tidak qat'i. Apa maksud ijma' tidak qat'i? Ada ulama kata ijma', ada ulama kata tidak ijma'. Ya. Dan bukan hanya dalam bab taharah, bab muamalah pun sama. Ada ulama kata ijma', ada ulama kata tidak ijma'. Contoh buat jual beli barang,
Dengan ada kedua-dua penangguhan. Bayar pun tangguh, barang pun tangguh. Sebenarnya haram. Itu dipanggil takjilul badalain. Ya, dan memang rata-rata ulama kata ijma', Nawawi pun kata ijma'. Tapi bila diselidiki balik, takjilul badalain tidaklah ijma'. Ya, masih ada ulama yang kata boleh. Dalam tempoh terdekat, macam Imam Malik dia kata, mazhab Maliki atau Imam Malik dia kata 3 hari boleh, more than 3 hari tak boleh. Dalam konteks hari ni pun kita dah amal takjil badalain ni sebenarnya. Tuan-tuan tepah barang dapat lambat, duit pun bayar lambat. Itu dah masuk konteks takjil badalain. Pertama jika barang itu tidak ada, kalau barang tu dah ada, dia jadi mekwaib, dia lain. Tuan-tuan tepah barang, tuan-tuan bayar ke semua ke? Kalau ikut tuan-tuan tepah barang, kalau barang tu belum ada, baru nak dihasilkan, itu dipanggil salam. Which is salam ni wajib tuan-tuan bayar wang harga barang itu keseluruhan. Awal-awal masa tuan-tuan buat persetujuan. Jadi saya nak order bulan depan. Ni nasi bungkus. 100 paket, 100 bungkus lah. Berapa je? Oh, RM1 sebungkus. Oh, RM1 lah. Mari RM10 dulu, RM10 deposit. Lagi 90 nanti dapat nasi esok. Order nasi ni salam sebenarnya. Nasi tu buat dah. Ada dah lah nasi tu. Tak ada lagi kan? Mak buat dah nasi lemak hari ni. Bulan depan baru nak hantar. Tak, nasi lemak nanti hari tu baru tuan buat. Jadi tuan-tuan dah buat persetujuan hari ni. Persetujuan yang tuan buat tu dah akad sebenarnya. Tuan pun dah bayar. Ada orang kata itu bukan akad. Lagi itu baru permintaan, wa'ad atau talab. Ya. Tapi sebagian kata tak, itu sudah akad. Tuan-tuan dah buat persetujuan dengan dia untuk beli. Dia pun dah buat persetujuan untuk jual. Ada muwa'adah di situ. Akad ni tak artinya saya jual, saya beli. Tuan-tuan buat persetujuan yang pasti macam tu, itu dah dikira akad. Tuan-tuan pun dah bayar. Which kalau ikut sebenarnya tuan, bukan mazhab Syafi'i saja. Kata ijma' lah. Memang kena bayar. Kalau salam mesti kena bayar duit pendahuluan lah. Keseluruhan. Bukan duit pendahuluan. Kena bayar keseluruhan. Kalau nasi lemak tu harga 100, tuan-tuan kena bayar 100. Kalau nasi lemak harga 200, bayar 200. Tapi tuan-tuan buat gitu lah. Tak buat gitu kan. Tuan-tuan buat takjil badalain. Duit hanya bayar sedikit, baki esok. Barang of course esok. Jadi penangguhan kedua-dua itu ikutkan haram dan dinukilkan ijma'. Tapi hari ni kita pun buat. Ya. Dan kalau kita boleh selidik, memang tak ijma' pun. Masih ada ruang-ruang yang boleh diperselisihkan. Ya. Tapi kalau penangguhan hutang, itu lain. Ini penangguhan dalam konteks tepat lah. Tak apalah tuan-tuan tak tahu. Nanti tuan-tuan ni Ustaz Amalah tuan lah. Baik, ala kulli hal, ada yang qat'i ijma', ada yang qat'i, ada yang masih khilaf ijma' atau tidak. Which is air kecing ni dan berak juga tidak ada khilaf sama sekali. Ada list yang panjang. Tadi saya balik daripada luar lah, saya keluar petang semalam, saya balik dalam bike shop. Ya. Jadi saya buka lah perkataan-perkataan para ulama akan ijma'nya kecing dan berak ini. Which is rata-rata semua ulama kata ijma'. Mazhab Syafi'i baik, Maliki baik, Hanafi baik. Tak ada lah yang kata tidak ijma'. Memang ini definitif ijma'. Confirm ia ijma'. Which is tak boleh langgar lah ijma' macam ni. Tak boleh langgar. Mesti kita beretikad dan berpegang bahawa air kecing dan berak ini najis yang disepakati. Ya. Baik. Apa dalilnya? Dalilnya dalam Quran sebenarnya tidak ada specifically. Ya. Tapi dalam hadis-hadis Nabi SAW. Saya tengok ada perkataan, baul mungkin tak ada lah. Ra'id ada, ra'id kita pernah baca dulu dalam bab wuduk kan. Surah Al-Ma'idah yang ke-6 itu, Allah ajar berwuduk satu persatu. Ujung Allah Ta'ala kata apa? Auja'a ahadum minkum minal ra'id. Bila seseorang kamu pergi ke tempat yang tinggi, dalam bracket berak. Ra'id ni asal makna dia tempat tinggi. Asal ra'id ni. Tapi dah asal nak berak je pergi tempat tinggi. Asal nak berak je tempat terselindung lah, tempat terselindung. Ya, asal nak berak je pergi tempat tinggi dan terselindung. Asal nak berak je pergi tempat tinggi dan terselindung.
Ya. Maka digunakan perkataan berok tu ghaib lah. Ya. Asal makna berok ni dalam bahasa Arab buros. Mungkin berok bahasa Melayu ambil daripada Arab kot. Orang Arab panggil buros. Dan juga boleh dipanggil biros. Bukan berak, biros. Baro alif zai. Itu perkataan sebenar berok atau tahi. Berok disebut tabarrus, tahi disebut biros atau buros. Tapi banyak pakai ghaib. Berok tarawuk, tahi ghaib. Kenapa? Kerana ghaib-ghaib ni asal mana tempat tinggi. Sebab perbuatan orang Arab ni bila nak berok pergi tempat tinggi dan tersembunyi of course, maka disebutlah, dipanggillah perkataan tinggi itu sebagai berok. Sebagai ghaib. Baik, ada dalam Quran ghaib tu. Au ja'akum al-ghaib tu. Au ja'a ahadukum minal ghaib tu. Di situ bukan makna itu tak menunjukkan berok tu najis. Itu Allah Ta'ala sebut kalau kamu berok batal wudu. Jadi specifically tahi menunjuk pada najis tak ada dalam Quran. Dia adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, ya. Jadi kencing tak ada dalam Quran, berok ada, tapi tak merujuk pada najis. Yang merujuk pada najis ni adalah hadis-hadis Nabi SAW. Ya, kalau kencing, hadis yang masyhur itu, yang saya dah baca banyak kali pada tuan-tuan. Masa sini al-umur saya dah baca. Hadis lelaki yang diazab kerana dia tidak basuh kencing. Nabi SAW lalu di satu kebun, kemudian Nabi Nabi melihat ada dua kubur dan dengar kedua-dua orang itu diazab. Ya. Dan Nabi berkata kepada sahabatnya, adik-adik saya dan saya Bukhari atau Muslim daripada Ibn Abbas. Banyak tempat kita belajar hadis ni. Nanti dalam bab ni, dalam bab jenazah. Ni taharah kan? Taharah 10 tahun. Lepas ni solat. 10 tahun lagi. Sebagian tentu aku dah tak ada kot, dah pindah ke apa, dah mati ke apa. Ujung-ujung buat semayang tu, dia ada bab jenazah. Atau boleh juga dia kata kitab jenazah. Pasal jenazah ni dia kadang-kadang disekalikan dengan bab semayang atau kitab semayang. Sebagian diasingkan. Pasal jenazah semayang lain, jenazah lain. Ala kuliah, kalau kita stay, saya pun masih hidup, masih diterima mengajar di sini, tuan-tuan pun masih panjang umur, tak mindah, nanti jumpa juga bab jenazah ni. Ya. Di mana awal-awal kita akan baca hadis tu? Pasal apa kita akan baca? Awal-awal ke ujung-ujung? Tak awal jugalah, mana tengah-tengah. Kita akan baca hadis ni. Ya, tuan-tuan pergi kubur dan ngaji, pergi kubur dan ngaji. Tak boleh ngaji kubur, bidah, haram, masuk neraka. Boleh ngaji kubur. Tuan-tuan buat ngaji kubur. Kita buat tuan. Siap buat. Bukan festival lah. Buat majlis besar-besaran lagi. Baca Quran perdana di kubur. Bukan lah, tempat lain lah. Putrajaya kat mana. Ada orang tanya kita, Ustaz boleh ke buat baca Quran perdana kat kubur? Nak buat Quran perdana buat kat masjid lah. Masjid lebih afdal untuk baca Quran. Memang ada keharusan lah. Menurut sebagai ulama. Termasuk standard bahasa saya membaca Quran di kuburan. Tapi sebaik-baiknya on personal basis. Persendirian. Awak pergi kubur mak awak baca Al-Quran. Pergi kubur bapa awak baca Al-Quran. Tapi tak perlu buat majlis besar-besaran begitu. Pasal kubur ni bukan tempat ibadah. Masjid tempat ibadah. Nak buat baca Yasin, baca Quran besar-besar, zikir besar-besar, buat masjid. It's the best place, masjid. Kubur tu boleh lah on personal basis, awak pun nak doakan mak ayah awak yang mati. Tapi tak perlulah kita ramai berkumpul di kuburan untuk baca Quran. Tak bagus, bukan, tidak kita kata haram. Tapi jangan kita buat satu macam nanti masjid awak buat, masjid ni pula buat. Nanti masjid ni pula buat. Lalah jadi uruh pula dah. Betul tak? Bukan tak boleh, tapi sebaik-baiknya buat di tempat yang memang confirm ibadah. Ya. Macam dululah MC 30 kan. Hilang. Nak buat ras mai hajat. Okey buat kat masjid. Ada member tu pergi buat mai hajat kat mana? Kat pantai. Dia kapal terbang tu lalu ke pantai tu. Terengganu kan. Dia pergi buat mai hajat dekat pantai. Dan baru-baru ni pun sama juga. Dikritik oleh ramai orang.
Bila satu kerajaan negeri buat sembahyang hajat di jambatan, tempat ramai orang bunuh diri di situ. Apa pun nak pergi sembahyang hajat kat situ? Siap-siap tutup jalan lagi. Marahlah orang. Saya marah juga, tapi saya bukan marah sebab tutup jalan, sebab saya tak ada di situ. Kantatlah. Tapi sebab tak perlu. Awak nak sembahyang hajat kat situ buat apa? Kau ada atu ngosek situ. Tak perlu. Nak buat sembahyang hajat buat ada masjid. Walaupun tempat tu berlaku banyak kematian and so on. Habis tu kalau situ banyak accident, CP3 tu. Mai hajat kat CP3 tu. This is nonsense. Fiqh pun tak ajar kita begitu. Of course lah sunnah Rasulullah tak ajar begitu sama sekali. Jadi janganlah kita buat benda-benda yang seumpama ini. Ya. Tapi very unfortunately hak suruh buat tu orang agamawan juga. Dan sebagai tu ada jawatan besar dan tinggi di peringkat agama sana. Saya kata very unfortunate. Baik. Ini tak boleh dalam hadis Nabi saya pasal apa kita baca hadis tu? Pasal baca Quran di kubur tu lah. Baca dalam kubur ni bukan baca Quran saja, zikir termasuk juga. Mana hadis yang paling kuat diguna pakai oleh para ulama? Hadis ni ya. Itu pun kias. Kalau practically Nabi buat, memang kita kata tak ada lah. Sunnah of the Prophet tak ada lah. Hadis Nabi, sahabat pun tak ada. Tapi dalam list hadis-hadis yang digunakan atau nas yang digunakan pakai dalam bab ni, al-qira'atu 'alal qabri, baca Quran di kubur. Ini ya. Hadis Nabi berjalan di satu kebun atau taman atau tempat inilah dusun. Kemudian Nabi lihat ada dua kubur di situ dan Nabi berkata innahuma la yu'azzaban. Dua orang ini sedang diazab. Kana ahaduhuma la yastazi'u minal bawl wal akhar kana yamshi bin namimah. Seorang Nabi kata kerana dia tidak beristinja atau menyucikan diri daripada kencing. La yastazi'u minal bawl. Setengah riwayat la yastatiru minal bawl. Ya. Dan mungkin ada riwayat lain, tapi cerita dia kencing, ada hubung haid kencing. Lepas kita baca hadis ni. Dan satu lagi Nabi kata yamshi bin namimah, dia berjalan dia mumpak, mana dia ni suka melaga-lagakan orang. Jadi dua ni dia diazab. At the end Nabi buat apa? Apa Nabi buat? Nabi ambil satu pertama. Dan Nabi ataupun Nabi ambil dua pertama. Satu riwayat Nabi ambil satu pertama, Nabi pecah dua. Dan ada riwayat lain jari dan tain disebut dengan jelas dua pertama. Al-Quran Nabi ambil pertama, dua atau dia pecah daripada dua, dan Nabi pacak di kedua-dua kubu itu. Dan Nabi berkata la'allahu ayyukhaffifa anhuma ma yaibisa ma lam yaibisa. Nabi kata mudah-mudahan kedua-dua dahan ini akan meringankan azab kedua-duanya. Malam yaibisa, selagi mana dia tidak kering. Jadi ulama qiyas lah. Ulama kata pasal apa dia meringankan azab? Pasal batang kayu ni dia berzikir. Dia berzikir. Jadi selagi mana dia berzikir, memberi manfaatlah kepada orang di dalam itu. Ya. Jadi dikiaskanlah baca Quran dan juga zikir itu oleh kita di atas kubur hadis ni kan. Kalau zikir pokok atau daun, bukan daun, atau dahan itu bermanfaat, apatah lagi zikir atau baca Quran kita ucapkan. Apa pendekatan? Kias. Hadis itu Nabi tak baca Quran ya. Nabi cuma ambil pertama baca. Jadi dikiaskan baca Quran di atas hadis itu. Alhamdulillah hadis ini kita jumpa lagi after this ni. Dalam bab jenazah, keharusan membaca Quran di kuburan. Ada khilaf, ada yang tak membenarkan, ada yang membenarkan, ada yang kata harus dan sunnah juga mungkin ada, tapi ada juga yang kata bid'ah haram and so on. Ya. Ulama usul kita pun tak bagi. Izzuddin Ibn Abdis Salam pun dia tak setuju. Bukan hanya di kubur, semata-mata zikir dan baca Quran untuk orang mati boleh tak setuju. Dia kata tak ada dalil. Ulama usul kita lah Izzuddin. Alhamdulillah dia masih melibatkan khilaf. Dan hadis ni dibaca. Cuma hadis ni kita baca bukan dalam bab baca Quran tu. Kita baca dalam bab najis. Di mana hadis ni diguna pakai oleh para ulama mengatakan bahawa air kencing itu najis. Ya. Kenapa? Kerana ia diazab.
dia tidak menyucikan diri daripada najis itu. Bukan kerana semata-mata dia tidak beristinja, tapi kerana najis itu sendiri. Ya, dan digunakan pakai oleh kata-kata ulama dan hadis ini untuk nak menunjukkan bahawa kencing itu najis. Pakai dah buku-buku standard mazhab Syafi'i yang paling latest lah, yang moden lah, macam Muqtamad Az-Zuhaili juga. Dalam bab kencing dan berak dia memasukkan hadis ini yang nak menunjukkan ia najis. Pasal nak beritahu sesuatu itu najis, sebenarnya disebut perkataan najis. Tuan-tuan nak cari satu hadis, Nabi kata air kecil itu najis, al-baul najisun, tak ada. Tapi banyak hadis yang menunjukkan ia najis. Bila kata kena bersih, najis lah tu. Nabi kata dia ni diazab kerana tidak membersihkan diri daripada kencing. Kalau dia tidak najis, nak bersih buat apa? Of course lah, ada hadis yang very specific. Ada Anas bin Malik yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, Tabrani dan lain-lain. Nabi memerintahkan kita, kata Nabi, tanazzahu anil baul fa inna ammata azabil qabri minhu. Nabi kata sucikanlah dirimu. Apa makna sucikanlah dirimu? Maksudnya benda tu najis lah, faham? Tuan-tuan. Ya. Anil baul, daripada kencing. Fa inna ammata azabil qabri minhu. Kerana sebagian besar azab kubur datang daripadanya. Azab kubur ni tuan-tuan, wa iyyazubillah lah. Dia bukan hanya untuk orang tinggal solat. Orang yang tidak berpuasa atau meninggalkan kewajipan-kewajipan yang lain, of course yang besar-besar, dan rukun Islam atau iman. Iman dah lah, iman kufur lah, rukun Islam. Tapi juga perkara remeh-temeh yang kita kadang-kadang tidak memberi perhatian akan dia. Contohnya kencing. Bila kata kencing, nombor satu tak istinja lah. Tapi tak istinja ni pun ada khilaf. Di mana kalau ikut sebagai ulama macam Hanafi, kalau kita kencing, dia tak meleleh lah. Kencing betul-betul keluar, yang ada dekat ujung kemaluan kita, dekat lubang. Berak pun sama juga, kita berak tak ikhlas. Keluar tai, sikit lah kena kat lubang dubur. Dia tak wajib istinja. Tak wajib. Tak basuh pun tak apa. Ya. Tapi majoriti kata, asal kencing saja, asal berak saja. Of course, standard mazhab Syafi'i wajib basuh. Ya. Ala kulli hal, nombor satu istinja lah. Memang kata-kata orang istinja. Saya ingat orang Hanafi yang kata tak wajib pun dapat istinja juga. Tak kisah kencing banyak kau, kencing sikit kau, berak banyak kau, berak sikit kau, taik keras kau, taik lembek kau, dia mesti istinja. Saya rasa lah. Saya tak pernah tengok orang Hanafi istinja ni. Tapi saya yakin sangat-sangat. Macam kita kata orang mazhab Maliki kan. Mazhab Maliki berpegang tertib tidak wajib. Tapi kita ada kawan-kawan daripada masa itu yang datang daripada Afrika, daripada Djibouti, daripada Eritrea atau Afrika, Sudan bahkan. Dan sebagai sahabat saya daripada negara-negara berkenaan, which dia pun memang Maliki. Tapi saya sendiri berwudu atas solat berjemaah. Saya ada seorang kawan, nama dia, saya ada dua. Satu Syazili, dia duduk di Terengganu, dah kahwin orang Terengganu tapi dah balik kat Afrika. Satu lagi nama dia, saya tak ingat nama full dia, tapi kita panggil Abdullah. Dia orang belah-belah Afrika lah. Bahasa dia bahasa Swahili. Saya pernah belajar bahasa Swahili dulu, belajar sekejap dengan dia lah. Tapi dah lupa. Dah almost 30 years. Masa di universiti awal-awal tu dia matrikulasi. Ya. Which dia memang mazhab Maliki tuan. Tapi saya berwudu, hatta saya selalu pergi berjemaah dengan dia. Jalan kaki pergi berjemaah. Biasa sembahyang asar lah. Maghrib isyak dan jarang. Tapi kalau Ramadan memang saya selalu bersama dengan beliau. Ya. Dan saya tak lihat pun dia wudu. Tunggang terbalik tak ada. Basuh kaki dulu, baru basuh muka tak ada. Dia tertib juga. Soal wajib tu wajib ni pegangan masing-masing. Tapi back kepada amalan, kebiasaan dia akan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Begitulah keadaan. Kalau wudu lah. Kalau istinja lah. Ya. Baik. Jadi kencing, tuan-tuan, satu istinja lah ya. Yang kedua ialah, bila tuan-tuan kencing, air kencing tu kena pakaian. Apa hukum kalau tuan-tuan semayang, air kencing kena pada pakaian? Apa hukum? Tidak sah lah. Sebab tu Nabi kata, tanazzahu anil baul. Kamu kena bebaskan diri daripada baul. Pertama, istinja lah buat. Yang kedua, elakkan najis yang kamu kencing itu terkena pada pakaian kamu. Itulah maksudnya. Ya. Sebab tu Nabi tuan, bila nak kencing, Nabi akan cari tempat yang lembut. Idza bala ahadukum falyarta li bauli. Bila Nabi kata, bila kamu ini ada dhaif sikitlah. Al-Quran digunakan pakai oleh para ulama. Kalau nak kencing, cari tempat yang tak terpercik. Kalau tanah yang lembut.
Nabi kata idza bala ahadukum falyarta li bauli. Bila kamu kencing, pastikan kencing kamu itu tidak terpercik. Tapi lah ni kita tak ada masalah pun, kita kencing dalam mangkuk, tanda tu kan air kencing jatuh dalam mangkuk kan, dalam air kan. Tak percik lah. Kalau percik sikit-sikit yang kita pun tak boleh kesan dengan mata kepala kita, itu dimaafkan. Atau nanti ujung-ujung kita akan sentuh juga najis-najis khusus mutawassithah lah, yang diberi kemaafan. Dia panggil an-najasat al-ma'fu anha. Najis yang diberi kemaafan. Dalam buku fiqh semua ada. Hak modern-modern lagi ada. Dalam Muktamad Zuhaili ada. Ujung bab an-najasah al-ma'fu anha. Fiqh Mahaji. Tuan selalu baca fiqh Mahaji kan. Itu modern lah, yang modern. The best one. Muktamad sama fiqh Mahaji. Dia pun ada bab ujung najis yang dimaafkan. Mesti ada banyak. Nombor satu apa? Mesti dia sebut rasyashul baul. Alladhi la yudrikuhu at-taraf al-mu'tadil. Percikan kencing, splash of the urine. Splash ni mana percikan lah. Yang tak dikesan dengan mata. Mungkin ada setitik dua, sikit lah. Tapi mata tak boleh nampak akan air kencing itu. Nampak macam terpercik, tapi tak nampak basuh pun, dah sikit sangat. Dimaafkan. Pasal apa? Pasal kalau percikan pun nak ambil kira, ya tak. Tapi kalau banyak kena basuh lah. Ni kalau mungkin ada sikit lah. Maka tak ada masalah sama sekali. Dia panggil najis dimaafkan. Kalau sikit-sikit ni biasa dimaafkan lah. Jadi kita jangan ambil mudah sangat. Dan jangan ambil berat sangat. Asal kencing je nak cek suara dalam. Bau ke tak bau? Cium. Tak boleh gitu tuan-tuan. Baik. Jadi Nabi sebut hari itu, nanazahu anil baul. Kamu kena bebaskan dia daripada kencing. Istinja betul-betul dan elakkanlah kalau kencing daripada terpercik. Saya rasa terpercik. Dia ada 3 tuan. Pertama, tuan-tuan yakin terpercik. Ini wajib basuh. Yakin terpercik. Nampak hari. Basuh. Yang kedua, tuan-tuan yakin tidak terpercik. Yakin tak terpercik. Kencing itu betul-betul masuk lalu lubang jamban. Tak ada nampak. Kalau ada pun kita tak nampak, dimaafkanlah macam saya sebut tadi. Yang ketiga 50-50. Percik ke tak? Yang itu sebagian kata tak kena sebab asal sesuatu itu bersih. Dan sebagian yang lain dia mencadangkan supaya tuan-tuan renjis. Ini sebagian buku fiqh dalam fatwa semasa saya tengok macam Perlis menggalakkan lepas kita kencing kalau kita syak, kita renjiskan. Dan ini diajar oleh Rasulullah sendiri. Ada sahabat tu dia was-was, dia kencing, dia rasa najis masih ada. Apa Nabi ajar ke dia? Nabi ajar ambil air kemudian renjiskan di tempat kamu kencing itu, mana pada pakaian kamu itu, supaya kamu yakin air ini air yang kamu renjis, ia bukan air kencing. Jadi itulah dalil-dalil digunakan oleh para ulama. Disampai ada beberapa dalil lain, tapi itu yang digunakan. Ala kulihan, sepakat kencing dan berak. Tapi yang dimaafkan itulah air kencing sedikit itu dimaafkan, jangan kita pening-pening sangat. Dan saya yakinlah tuan-tuan istinja pas. Saya rasa lah, saya yakin. Dan tuan-tuan juga telah mengelakkan. Pasal kita tahu najis ni berkesan pada kita. Dan ni tak ada khilaf. Air kencing ni kena jaga sungguh-sungguh. Berak ni dia tak ada isu sangat. Betul tak? Melainkan berak ni, lepas basuh berak cium tangan. Alamak ada bau tai. Bersih tadi. Siapa suruh cium? Berak. Basuh. Forget about it. Itu saja. Kalau nak bersih lagi, tangan tu tuan-tuan basuh dengan sabun after that. Betul tak? Ataupun guna sanitizer. Dah habis. Okey, itu insyaAllah ta'ala. Next nanti, kita pergi kepada yang kedua, selepas berak dan kencing. Yang top juga, itulah darah. Darah saya sebut tadi, ada ulama, majoriti ulama kata najis dan sebagian kata ijma'. Tapi very unfortunately, sebagian kata tidak najis. Dan kita akan mengkategorikanlah mana najis yang betul-betul ijma' darah ni. Yang betul-betul ijma' darah haid. Adapun darah-darah yang lain, darah manusia, darah haiwan, itu ada ketidaksepakatan. Saya akan bagi exposure lah pada tuan-tuan supaya tuan-tuan tahu akan kedudukan dan status darah itu. Jangan anggap semua darah itu najis yang disepakati. Dan juga termasuk kadang-kadang najis-najis yang dimaafkan oleh setakat setitik 2.
Ibnu Mas'ud tuan-tuan, dia sembelih ayam. Darah ayam terpercik pada badannya. Dia tak basuh, dia pergi sembahyang aja. Mana hak sikit-sikit dia maafkan. Jadi kita tengok konteks-konteks seperti itu, insya-Allah. Ya. Ya. Okey. Kenapa? Istilah kencing keluar pada lubang-lubang dan berdepan kan? Ya. Kita berbalik pada sembelihan. Contoh lembu kan, ada kantung sikit, ada kantung porsi lagi. Tidak keluar daripada lubang. Pasal itu dia najis ke atau apa? Oh, ni detail betul ni. Nak kencing yang tak keluar lagi daripada kubur dan dubur. Mana duduklah kantong dia. Okey. Bagus. Soalan yang bagus. Tapi kesianlah tuan-tuan tak boleh makan lagi. Bismillah. Baik. Air kencing ni tuan-tuan, air yang keluar daripada kubur, berak yang keluar daripada dubur. Najis lah kedua-duanya. Tapi kalau tak keluar, macam Haji cakap, duduk dalam kantung, kira najis atau tidak? Ia najis as well as dia kencing. Yang mana duduk dalam kantung tu kira kencing ke tidak? Kira kencing lah. Pak Anas sebut tadi kebiasaannya. Najis itu kencing, dia keluar ikut kubur bila kita kencing lah. Dubur, tahi dia keluar ikut dubur bila kita berak lah. Tapi kalau kita tidak kencing, kita tidak berak, dia duduk kat dalam. Dia kencing, dia dikira kencing juga. Tapi dia ada beza. Selagi mana dia duduk dalam kantung kita, of course dalam badan kita, dia masih belum dikira najis sebenarnya. Kalau gitu nanya tuan, tak ada siapa boleh sembahyang. Sebab najis sentiasa ada dalam badannya. Tak ada siapa boleh sembahyang pasal berak atau tahi sentiasa ada dalam badannya. Sebab tu saya masih ingat pensyarah saya, nama dia Ali Mahfuz. Masa saya first year di matrikulasi, tapi dia sempat mengajar kerja aja. Dia nak balik Sudan, masa tu dah habis kontrak. Dia dah 10 tahun mengajar di UAE masa tu. Saya dalam banyak-banyak, sebab kita buat majlis, saya jadi pengerusi masa tu. Sebab saya dulu kalau ke UAE, kalau ada event, program hot you buat lah. Kebiasaan dia akan ada 2 chairman, 2 pengerusi. Satu pengerusi bahasa Arab, satu pengerusi bahasa Inggeris. Which is kalau pengerusi bahasa Arab, mereka akan cari saya lah. Kadang-kadang last minute. Malam ni nak jadi host, malam ni jadi pengerusi. Pengerusinya ada pula. Ni tak dapat hadir. Ala kuliah saya jadi pengerusi. Dan saya masih ingat pesanan dia kepada kami. Banyaklah yang dia pesan. Saya masih ingat. Satu yang saya ingat sampai ke hari ini. Pak lain tak ingat. Apa dia kata? La yatakabbarul insan fa'innahu dia kata fa'innahu mirhat mutanakin. Dia kata begitu. Dia kata, janganlah sesiapa pun itu takabur, besar diri, rasa aku hebat. Sesungguhnya manusia itu adalah tandas yang bergerak. Mirhat mutanaki maknanya, mirhat tu tandas, mutanaki tu mana bergerak. Apa maksud? Mu tak usah nak gedebeh lah. Pasal mu tu naik toilet yang bergerak sebenarnya. Pasal apa dia kata toilet yang bergerak? Pasal dalam badan kita ada najis. Betul tak? Air kecil berak ada dalam badan. Tapi selagi dia tak keluar tu, dia tak dalam mikir. Dia najis juga. Tapi dia tidak dalam kira lah. Sama juga haiwan. Selagi duduk dalam badan dia tidak ambil kira. Tapi bila once dia dikeluarkan, dia tetap najis. Sebenarnya. Once dia dikeluarkan daripada kantung, tetap najis. Sebab itu tuan-tuan, muntah umpamanya. Kenapa najis? Menurut majoriti para ulama termasuk standard mazhab Syafi'i. Muntah. Pasal dia mari dalam perut. Dikeskan di atas kencing dan berak. Dan disebut hatta dalam buku fiqh mazhab Syafi'i. Klasik ke latest ke? Ulhiqa al-qai' bil baul awil ghaid. Disamakan muntah itu dengan kencing dan berak. Pasal apa sama? Dia mari tempat yang sama. Jadi as long as dia dikeluarkan, dia najis kan. Tuan-tuan sembelih lembu, buat keluar kantung dia kan. Dia kencing lah. Sebab dia air kencing ni tak sebenarnya dia keluar ke kubur-dubur. As long as dia air kencing. Cuma kita sebut ada normal, keadaan normal kita berak kencing. Berak tahi pun sama. Bila dikeluarkan daripada perut dia, sembelih lembu, buat keluar tahi. Ya. Cerita dia kalau kena tetap wajib dibasuh. Dia tak ada syarat. Macam tuan-tuan bukan kata kencing ikut kemaluan biasa. Tuan-tuan pakai beg tu pun air yang masuk dalam beg tu najis. Sebab tu dulu-dulu fatwa mewajibkan kita basuh beg tu sebelum kita sembahyang.
Cuma fatwa yang baru saja kata tak wajib basuh. Sebaik-baiknya dikeluarkan najis tu dah basuh lah dia punya kepala tu. Tapi kalau tidak dikeluarkan pun tak apa. Pasal apa timbul kena basuh dekat awal dulu? Pasal dia tak air kencing, dia tak semestinya keluar kubul. Tuan tembuk ke, keluar kat mulut ke, macam muntah tadi kan. Muntah-muntah lah, tapi pasal dia ada hubung kait dengan kencing. Begitu juga dengan darah. Bukan darah ni apa? Lain pada muntah apa lagi yang diambil disamakan atau dikira dengan kencing. Adalah ada. Darah bukan, darah memang najis betul. Darah memang ada hujah dia. Bukan. Ni mazi, wadi. Mazi ni air yang keluar sebelum pada berjemur. Ya. Mazi dikira najis kerana dikiaskan di atas bol. Lagi pula dia seakan-akan daripada bol. Mana dia dikiaskanlah dia. Jadi mazi najis. Kalau mani khilaf najis tak najis, tapi kalau mazi najis. Ya. Ala kuliah najis tetap najis. Jawapan dia tetap najis. Boleh cukup tu. Kita bincang sana pula ya. Ni pun banyak soalan nak tanya sana tu. Aku Razak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh majlis kita dan tasbih kafarah Rasulullah.